YB Datuk Seri Ramadan, he put a very high standard. Satu contoh orang yang bekerja keras. Saya tengok dia kadang-kadang, saya jumpa beliau malam, kadang-kadang mata berair. Kalau kita kerja dari pagi sampai malam, morning to morning, you go all out. Kalau berterusan macam tu, memang kita penat. Tapi saya belum pernah melihat satu orang yang give everything. Gaji dia, allowance dia, everything kepada rakyat Sungai Buloh. Dan saya melihat dia, YB Datuk Seri bagi satu contoh, satu benchmarking macam mana bekerja keras. It's not easy. Kejayaan tidak akan datang bergolek. You have to work. Jadilah yang bekerja keras macam YB Menteri kita, sampai ke malam masih lagi bekerja. Give everything that you can to the society, to yourself. Kepada adik-adik semua, yang ada di depan ni adalah contoh orang-orang yang hebat. Kita ambil dari sebelah kiri, Dr. Shahrin, a PhD holder, seorang penjawat awam. Habis degree 4 tahun, sambung lagi master lagi 2-3 tahun, sambung lagi PhD. Dia tak berputus asa, dapat title doktor. Hari ini kita raikan pelajar, kita raikan anak-anak. Tapi saya nak ambil sedikit masa untuk raikan ibu bapa. Sebab tanpa mereka, perjalanan kita tak mungkin begitu lancar. Jadi saya mintalah semua pelajar yang ada, tolong berdiri, bagi tepukan kepada ibu bapa anda, menunjukkan kasih sayang dan terima kasih kepada mereka. Hard work, kerja keras. Nothing can beat hard work. Kalau kita kerja keras, we will get there. It is a matter of time. Banyak peluang yang disediakan. Contohnya di bawah TVET, di bawah Kementerian Sumber Manusia. EdTech JTM ini adalah provider yang memberikan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Yang pergi belajar di situ, 95.5% dapat pekerjaan. Saya ingin memaklumkan juga, sejak tahun 2024, pelbagai agensi kerajaan telah menyalurkan bantuan pendidikan lebih daripada 1.2 juta kepada lebih 4,000 warga Sungai Buloh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan beri 10,000 basikal secara percuma kepada semua warga Sungai Buloh. Sebab saya tak expect dapat RM700 bila saya dapat 11A. Sebab saya ingat saya dapat sijil atau cendera mata. So terima kasih kepada YB sebab dapat taja program kecemerlangan SPM dekat Sungai Buloh ni. Terima kasih sangat-sangat. Pertama sekali terima kasih kepada YB Datuk Seri Ramadan dan Parlimen Sungai Buloh atas undian dan penghargaan yang maklumat ini kepada kami. Terima kasih. Alhamdulillah, pertama sekali saya bersyukur kepada Allah atas sumbangan ni. Yang kedua, terima kasih banyak kepada YB kita, YB Parlimen Sungai Buloh atas sumbangan yang dapat membantu kami lepas SPM yang ingin melanjutkan pelajaran lepas ni, insyaAllah. Thank you YB. I'm truly so grateful and appreciative for the token of appreciation and recognition for all of my hard works and efforts that led me to be here. Yeah, thank you YB.